Kalau kita tahu tempat, tahu habitat, tak susah nyari kapis ni. Inilah lambang sel. Dia biasa hidup tu di bawah-bawah batu macam ni. Jadi kita buka aja batu macam ni. Nampak kan? Biasanya dia tu ada. Tinggal kita buka aja. Dia tu biasa diam dekat bawah batu ataupun dekat selet-selet batu karang macam ni. Tenang aja, batu-batu yang saya buka ni batu karang yang sudah mati. Jadi tak apa-apa kita buka. Tu tengok. Dia memang terselit di bawah batu macam ni. Ini hidup ni. Dia menganga. Dia kalau dekat air tu dia berjalan. Buka batu macam ni ada kapis. Ini kalau daerah kami nyebut dia kapis. Ini sedap ini. Senang aja kan cari dia. Tinggal kita buka batu. Biasa dia ada di bawah batu tu. Kalau tak di bawah batu pun di selet-selet batu dia ada. Ni ada satu kapis sama satu siput mata lembu. Sebenarnya saya di sini tu nak cari kapis saja. Tapi kalau dah jumpa apa pun yang bisa dimakan, saya ambil juga. Sini apa kalau untuk kapis ni masih adalah, walaupun tak banyak-banyak sangat. Biasa kalau tak nyari macam gini buka-buka batu, biasa orang cari tu dia pakai selam. Tapi kalau saya tak pandai nyelam, tak kuat saya nyelam. Jadi tunggu air surut jauh, air kering jauh, barulah saya berkarang cari kapis ni. Tu nampak lagi di bawah daun setu ni dia sembunyi. Itu dia seko. Jadi macam gitu, senang kan kalau kita tahu tempat dan habitat kapis ni.